Hukum mencabut uban. Atau cukur bulu ketiak. Ada pula ni. Dan bulu kening. Jawabnya, kalau uban bukan uban tua, makruh hukumnya. Tapi kalau uban tua, tak boleh cabut. Sebab bila cabut tak ada rambut dah lah. Memang ubang. Nak? Kemudian bulu kening guanya pula. Orang perempuan dia haramkan cukur bulu kening. Melainkan kerana penyakit. Dua perkara haram. Yang pertama cukur botak terus. Lepas tu ambil peng, toreh buat kening. Nampak tak? Hukumnya kena laknat. Bukan kita kata Allah yang laknat. Nabi kata la'anallahu namisat wal mutanamisat sampai akhir hadis. Allah laknat perempuan yang cukur kening atau buka kedai untuk cukur kening orang lain. Faham tak? Yang kedua haram, dia tak cukur habis. Dia cukur sampai tinggal halus gitu. Macam anak lembu muka dia. Faham tak? Hukumnya haram juga. Jadi yang dibolehkan iaitulah gunting tepi-tepi yang lebih-lebih untuk jadi manis supaya suami seronok melihat.